Perempuan mati ke kalau kahwin dengan lelaki miskin? Mati. Kahwin dengan lelaki yang miskin, yang tak nak keluar daripada kepompong kemiskinan, yang malas nak keluar daripada kemiskinan, yes, mati. Kau ada audacity untuk kahwin miskin tu gatal pula tu kan, kau ada audacity Kau boleh ada rasa nak biar bini dengan anak kau susah. Kenapa kau selalu minta orang hidup susah senang dengan kau? Kenapa kau tak ada rasa nak senangkan anak bini kau? Kau dah susah dan kau nak menyusahkan orang lagi. Selesa ke duduk dalam kemiskinan? Selesa. Kau tak boleh expect orang terima kau kalau kau sendiri tak nak tolong diri kau. Miskin ni boleh ubah, boleh usaha. Ada banyak gila cara. Rezeki bukan satu tempat je. Aku memang triggered dengan jenis yang kalau saya miskin boleh terima ke? Boleh terima. Tak boleh terima. Dah miskin, cari duit. Jangan sibuk menggatal nak kahwin dengan anak orang, nak susahkan hidup anak orang. Kau nanti ada anak perempuan, kau nak ke anak perempuan kau hidup susah macam hidup dengan jantan macam kau ni? Tak nak kan? So ubah. Engkau lah generasi yang kena ubah tu. Kau kena ubah circle tu. Kena letak kepala otak, aku tak nak anak dengan bini aku susah. Itu baru jantan, itu baru lelaki.